Serius weh, suasana malam ini buat saya meremang. Malaysia macam jadi tuan rumah Piala Dunia. Beribu-ribu penyokong dari pelbagai negara membanjiri dataran Merdeka. Ada yang sanggup panjat pokok, naik atas tembok, malah ada yang duduk di atas bumbung semata-mata nak rasai kemeriahan bersama. Inilah lautan manusia guys. Inilah semangat bola sepak yang menyatukan seluruh dunia. Kat Dataran ni bukan sahaja ada big screen, tetapi ada juga big concert. Sampai-sampai warga asing yang datang ke tempat ni auto keluar bakat. Tampil je Juvizo, wah, warga asing tengoklah perangai ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jujur saya cakap, bila sampai di Dataran Merdeka malam ni, saya betul-betul terkejut. Suasana yang saya lihat ini bukan seperti hari biasa. Seolah-olah Malaysia sedang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kemana saja mata memandang penuh dengan lautan manusia. Ribuan penyokong datang dari berbagai negara membawa semangat dan bahkan ada yang membawa bendera. Masing-masing memakai jersey pasukan kegemaran dan berkumpul dengan satu tujuan, iaitu meraihkan bola sepak bersama-sama. Yang paling mengejutkan, bukan sekadar kawasan padang dipenuh orang. Ada yang sanggup berdiri berjam-jam. Ada yang memanjat pokok untuk mendapatkan pandangan lebih jelas. Ada yang naik atas tembok, malah ada juga yang mencari tempat di atas bumbung semata-mata mahu menyaksikan kemeriahan ini. Walaupun berhimpit-himpit, semua tetap teruja, saling menghormati dan menikmati suasana yang cukup ceria. Saya sebagai orang Indonesia yang pertama kali menyaksikan suasana seperti ini di Malaysia, saya benar-benar kagum. Inilah kuasa bola sepak. Walaupun datang dari negara yang berbeza, bercakap dalam bahasa yang berbeza dan menyokong pasukan yang berbeza, semuanya boleh bersatu dalam suasana yang penuh kegembiraan. Inilah yang menjadikan bola sepak sebagai sukan nombor satu di dunia. Malam ini kita bukan hanya melihat big screen Piala Dunia, tetapi juga ada big concert yang diisi oleh artis-artis popular tanah air Malaysia. Ada Nabila Razali, Syarul, Amir Masdi dan Juvizo beserta artis-artis ternama lainnya. Dan yang paling rancak ada Dato' Yusri KRU. Wow, memang betul-betul padu dan mantap lah. Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka betul-betul bikin kagum dan bikin sejarah baru di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada malam semalam. Nah, inilah yang dinanti-nantikan sampai pukul 12.30, iaitu kehadiran dan kedatangan Dato' Yusri KRU, salah satu artis popular Malaysia yang betul-betul naik daun dari dulu hingga sekarang. Nama dia selalu dinanti-nantikan setiap ada jemputan dia di sebuah konsert, di sebuah acara. Yusri KRU pernah menikah dengan salah satu model dan artis tercantik Malaysia, iaitu Era Fazira, dan sekarang pun masih meneruskan kerjayanya di bidang seni. Dato' Yusri KRU. Penampilan terakhir adalah Siha Zikir. Ya, saya rasa ini yang penampilan terakhir daripada konsert ni, Siha Zikir. Okey, konsert pun dah habis, jadi saya pergi meronda-ronda
di sekitar dataran merdeka ni sebenarnya apa yang ada dekat kemah-kemah ni. Sebab tengok dari padang tadi banyak kemah di tepi padang ni, di depan bangunan Sultan Abdul Samad. Masya Allah, alhamdulillah, warga asing pun yang datang di sini terharulah ikut adab dan perangai orang Malaysia, iaitu beratur tertib di setiap kemah. Sebab mungkin ada yang sudah lapar, ada yang mau makan, mau minum, tapi kerana pengunjung yang sangat banyak, so gerai-gerai yang ada dekat sini kalau nak makan kena tempuhlah beberapa minit ataupun mungkin sampai berjam-jam beratur, sebab ramai sangat orang lah. Saya pun malam antri beratur sangat lama, sebab ramai sangat orang lah. Dan adab di sini ya, setiap ada mau membeli makan ke minum ke di mana-mana ke, kena beratur. Tak beratur, siap kena sound. Jadi kawan-kawan yang baru merapat di Malaysia, ingat ya, orang di sini mengamalkan, sangat-sangat mengamalkan budaya beratur. Jadi jangan ada main serabut, main masuk je tak boleh. Kena beratur. Awal datang, awal dapat. Belakang datang, belakang dapat. Tak boleh menceroboh ya. Inilah undang-undang di Malaysia ni. Kalau anda nak tahu. Sebenarnya gerai sini, wah, sangat panjang. Sangat panjang dan sangat banyak kemah gerai. Tapi boleh sebab ramainya orang sampai macam ni, ada yang beratur sampai berjam-jam guys, baru dapat makanan. Baru dapat makan. Masya Allah. Nampak banyak jugalah supporter Argentina. Banyak juga penyokong Argentina ni. Dari tadi aku di Padang, ni di depan gerai, banyak yang pakai jersey Argentina. Banyak penyokong Argentina. Kalau saya sendiri pun, saya support, saya sokong Lamine Yamal. Macam-macam lah guys yang ada dekat sini, gerai ni. Ini baru geng Spanyol guys. Saya dari tadi cari mana yang tak panjang beratur. Tak ada guys. Kalau nak makan juga, kau kena tempuhlah beratur panjang. Okay guys, gerai makan pun kita dah jelajah. Sekarang kita jelajah lagi di depan bangunan Sultan Abdul Samad. Saya tengok banyak juga kemah di sini. Kita bermula di sini, Al-Hilal Sport, Al-Ihsan Sports. Dia buat promo tau. Dulu harga dia ni, jersey Piala Dunia ni, 299. Sekarang tinggal RM249 Malaysia. Jersey baru lah gitu, original. So banyak kurang sudah lah. Selain itu ada juga jersey macam ini. Jersey FIFA Unify Celcom Digi banyak buat promo dekat sini tau. Banyak bagi hadiah. Banyaklah aktiviti-aktiviti menarik di sini. Yang ni skor. Ada Mbappe, Messi dan Ronaldo. Sayang Ronaldo tak masuk semifinal. Kalau pula ini Digi ya. Sepak bola dari belakang, dapat hadiah, dapat jersey kau. Okey, sekarang saya kembali lagi di Padang. Tengok suasana macam mana sudah, sebab kejap lagi final Piala Dunia Argentina versus Spain. Ya, saya pun sini cari-cari tempat mana yang bagus, posisi yang bagus, dapat screen dengan jelas. Tapi mau masuk tengah pun, tengah-tengah sudah penuh orang.
So nak lalu mana kalau nak pergi tengah? Wah, insyaAllah banyak penyokong Messi. Tapi nak buat macam mana, Messi pun dah kalah, gagal mempertahankan trofi Piala Emas FIFA World Cup 2026. Saya cari tempat, alhamdulillah saya sudah betul-betul berada di tengah-tengah ni, tengah-tengah padang ni. Oh, memang tak ada kosong lah. Dari depan hingga ke belakang tu ada tulisan Datar Merdeka. Oh, ada Piala Dunia guys. Oi, Masya Allah. Dia punya lampu LED ni betul terang lah. Ya, sekejap lagi perlawanan antara Argentina dan Spanyol berlangsung. Tapi sayang saya terpaksa keluar dari tempat ni sebab saya nak pergi tandas. So saya kena keluar dari tempat ni. Walaupun tempat saya sebenarnya sudah selesai sebab berada di tengah-tengah kan. Tapi nak buat macam mana, saya terpaksa keluar lah. Saya terpaksa keluar sebab nak pergi tandas. Sayang tempat saya ni, saya tinggalkan. Betul-betul di tengah-tengah dataran. Dan Masya Allah suasana sangat tenang ya. Walaupun beribu-ribu orang datang di sini, tak nampak pun ada kecoh-kecoh ya. Semuanya berjalan dengan damai, tenang. Ada bola gergasi guys, Uruguay. Masya Allah, semangat kesukanan betul-betul nampak di setiap pengunjung, penonton, fans yang datang di Dataran Merdeka ini. Ada yang sanggup berdiri guys berjam-jam. Ada yang sanggup berdiri berjam-jam sampai manjat. Tengok guys di atas tu, sampai manjat tembok. Macam mana boleh naik atas tu? Saya pun tak tahulah. Trompet, hanya bunyi trompet ya. Oke guys, permainan pun dah bermula. Pemain-pemain Argentina dan Spanyol sudah menuju padang. Menara Merdeka bersinar. Lampunya tuh nyala-nyala. Sampai di luar guys, penuh orang. Jalan di luar tuh, di depan Dataran Merdeka tuh penuh. Tapi di sini tempat parkir kereta, motor, tak ada tukang parkir ya. Tak ada juru parkir, semuanya free. Bayangkan jauhnya saya guys, ini screen ini sangat besar tapi kena jauh saya nampak kecil je. Oke guys, sudah saja perkongsian pada hari ini. Semoga ya Piala Dunia yang akan datang kita berjumpa lagi di sini insyaallah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.